Okay guys, harap korang dengar aku punya audio ni. Okay, Assalamualaikum and welcome to Fat Vlog. Okay, dah lama aku tak buat vlog. Kali ni aku dapat pinjam motor kawan aku sebenarnya untuk buat konten tukar bateri. Korang boleh tengok kat TikTok aku lah. Aku buat penukaran bateri untuk Kawasaki WR ni. Dia aku nak bawa dia pusing-pusing sekejap. So korang layan lah video daripada aku sambil-sambil kita pergi merayau. So vlog ni vlog ringkas je. Aku nak bawa pusing motor Kawasaki WR ni. Jom kita start. So kalau kita tengok meter pun dah buat lain dah. Dah jadi fancy dah. Cuma meter kilometer je masih standard lagi. Aku dah lama dah tak bawa motor 2 stroke. So kalau korang nak tahu, aku dulu pun main motor 2 stroke juga. Cuma kawan aku ni masih kekal lagi pakai motor 2 stroke. Jadi dia bagi peluang untuk aku try motor dia. Bukan try apalah, aku nak buat konten tukar bateri motor Kawasaki WR ni. Aku dah tak ada motor, jadinya aku dah tak ada motor untuk review tukar bateri motor. Jadi dapatlah kita try. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ada nak pergi jauh pun, saja nak pergi isi minyak motor ni. Orang dah bagi pinjam motor, jadi kita isikan minyak motor dia. Aku dah lama gila tak buat vlog, motor vlog kan. Last kali dengan motor ADV aku lah. And then motor ADV aku pun dah jual. Jadi aku dah tak ada nak buat motor vlog, especially bila aku dah ada anak ni kan. Jadi yang best motor Kawasaki ni dia punya power valve je lah. Dah lama aku tak feeling dia punya power valve kan. Memang layan lah. Ni kalau tak bukan, mesti orang curi kabel ni. Sebab tu terbuka dia punya penutup tu. Motor WR ni, aduh, membuatkan aku rasa macam aku nak beli juga. Dia feel bawa motor 2 stroke ni lain tau daripada motor 4 stroke yang biasa kan.
Walaupun korang beli motor hand clutch yang 4 stroke kan, 2 stroke dia punya feel tarik waktu kita pick up tu, dia punya pergi dia lain macam. Kita dapat layan dia punya power valve tu. Tak nafi lah, motor 4 stroke sekarang pun banyak yang dah dahsyat-dahsyat lah kan. Tapi dia punya feeling tu old school tu, retro kan, masih macam feeling tu lain lah. So aku dekat atas highway Meru Raya. Aku nak pergi isi minyak kat Petronas Meru Raya tu. Lepas isi minyak tu balik lah. Kita tak adalah nak bawa ke mana sangat. Aku tengok meter minyak dia pun dah tinggal sikit je. Aku isi dah sikit. Sebab nanti kan dia nak ambil balik motor kan, tak payah nak susah-susah isi minyak lah kan. So aku pun nak ucapkan terima kasih dekat kawan aku ni, Rizwan. Nama dia Rizwan Pisol. Sebab dia bagi kebenaran dan peluang untuk aku pinjam motor dia buat konten tukar bateri. And then so aku ambil kesempatan ni, aku buat motor vlog sikit. Sebab aku rasa rindu dah nak bawa motor, tambah-tambah motor 2 stroke ni. So adalah peluang untuk aku bawa and buat motor vlog kan. So dapatlah korang tengok lah suasana bila aku bawa motor 2 stroke. Cuaca sekarang memang panas, dia memang terik kau-kau tu. Tak lagi kan tiba-tiba hujan. So aku kadang-kadang jadi sesema lah. Senang-senang lah, tak rasa apa pun 1-2. Aku rasa korang pun dengar bunyi angin je dalam video aku ni.
Jom kita isi minyak. Bismillah. Okay, selesai isi minyak. Jom kita pulang ke rumah. Aku harap-harap video ni memang ada lah. Aku tak tengok pun apa bateri ada lagi ke, memory card ada lagi ke. Kita hantam saja. Aku tengok market motor ni boleh tahan ke lah sekarang. Nak dapat bawah 10 dah cukup susah lah, bawah 10. Dah macam harga dia, harga motor ni waktu jual baru, waktu zaman dia lah. Dulu waktu zaman dia 13-14, sekarang pun dah 13-14. Boleh tahan lah. Dah lah condition motor pun dah payah lah nak dapat yang elok. Kalau dapat elok tu kira jackpot sangat lah. Ni syok juga cilok sebab apa, dia kurus slim je kan. So kalau kita nak mencilok tu tak susah ha. Macam aku bawa ADB tu, nak mencilok tu memang kena jaga lah, takut kena kereta. So aku rasa takat ni video aku kali ni, aku dah dekat sampai rumah dah. So pada korang yang dah menonton, aku ucapkan terima kasih. Aku nak ucapkan terima kasih lagi sekali dekat Rizal Pistol kerana bagi pinjam motor yang aku
idam-idamkan dulu. Kita sama-sama idamkan dulu motor ni. Tapi kau yang dapat masa. So jumpa lagi kat next video. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.